pernah, bukan Kak Lina tadi kereta sorok, Kak Lela tak sorok, memang kereta kena tarik, rumah kena lelong, Kak Lela hilang semuanya. Okey, akaun tak ada duit. Okey, jadi bila dalam keadaan macam tu, tapi Allah Taala tu Maha Pemurah, jadi Kak Lela dapat satu tempat untuk Kak Lela bangkit. Tapi dalam keadaan Kak Lela muflis. Okey, Kak Lela dah bengkak masa tu. Okey. Jadi Kak Lela terpaksa bangkit dengan memohon zakat. Memohon zakat, menjadi penerima zakat untuk Kak Lela pulihkan balik kehidupan Kak Lela masa tu. Masa tu Kak Lela terpaksa sewa satu tempat, tapi masa tu abang Kak Lela sendiri pun dalam kejatuhan. Jadi Kak Lela nak bantu dia. Rumah yang Kak Lela sewa, Kak Lela bagi dengan abang untuk family dia duduk. Dan Kak Lela pergi duduk satu tempat yang tak ada bilik air. Satu kediaman bersama arwah suami Kak Lela dengan anak, tempat tak ada bilik air. You bayangkan you duduk satu tempat tak ada bilik air, dan bilik air tu you kena berjalan pergi sampai lebih kurang dalam 100 meter baru you jumpa satu bilik air. Bila hujan ribut tengah malam, Kak Lela terpaksa bawa anak Kak Lela tu untuk pergi ke bilik air tu, untuk selesaikan dia punya hajat dia, dan balik dalam hujan ribut petir. Itu adalah titik paling rendah yang Kak Lela rasa macam apa yang Allah Ta'ala nak bagi dekat aku sebelum Kak Lela bertemu dengan Forever. Okay? Tapi Alhamdulillah, selepas Kak Lela melalui proses-proses yang sangat menyakitkan tu, dia gantikan dengan Forever ini, dengan doa kita. Kak Lela buat betul-betul dalam Forever ni. Alhamdulillah, bila Kak Lela dapat bangkit semula, dan bukan saja Kak Lela dapat menjadi seorang yang, bila kita tak pernah mimpi untuk jadi jutawan di satu platform macam ni, sebab apa yang kita nak cari hanya nak mengubah kehidupan. Tapi bila Allah Ta'ala bagi dekat kita satu kesakitan, satu rasa kejatuhan, percayalah masa kita dah sampai. Okey, kita dah jumpa platform Forever ni. Yang tinggalkan Forever, Kak Lela berani cakap, you hanya melalui jalan yang lebih sukar. Okey, so terimalah Forever ini seikhlas hati. Buat betul-betul, okey, you akan jumpa titik yang cerah dekat Forever ini. Dan Alhamdulillah, Kak Lela dapat, tadi macam Abang Syarul cakap, dapat bawa anak-anak pergi melancong. Allah gantikan dengan kereta yang lebih baik, gantikan dengan rumah yang lebih baik. Malah semua kehidupan Kak Lela ni Allah izinkan dalam pendapatan melalui Forever. Sebab arwah suami Kak Lela adalah tentera tidak berpencen. Tak ada pencen, tak ada pendapatan, tak ada apa. Hanya semata-mata Forever. So, kita buat sama-sama, kita berjaya sama-sama. Kita yakin bahawa ini adalah platform untuk kita semua dekat sini.